Cuba bayangkan macam ni tuan-puan, kalau 10 tahun lepas, masa 2015, anda simpan RM80,000 dalam akaun bank. Dengan kawan anda yang pula simpan emas dalam jumlah yang sama di akaun Get Public Gold. Hari ini kalau nak tahu, dia dah boleh buat benda yang anda terkejut kepala lutut. Ini bukan saya cakap kosong tuan-puan. Ini adalah fakta. Tahun 2015, harga emas dalam Public Gold masa tu lebih kurang RM150 1 gram. Dengan bajet RM80,000, anda boleh dapat lebih kurang 530 gram emas. Hari ini tahun 2025, harga emas dah cecah sekitar RM600 1 gram. Kira 530 gram tu dah lebih kurang RM300,018. Sekarang jom kita bandingkan dengan duit yang anda simpan dalam bank tadi. RM80,000 tahun 2015 kau cuma biarkan sampai sekarang. Dan nilai dia mungkinlah masih RM80,000. Betul ke tidak? Tapi kuasa beli dia sebenarnya dah jatuh terjunak. Contoh yang paling senang. Dulu dengan RM80,000 anda boleh beli Myvi Cash yang baru. Sekarang ni dapat beli Myvi second hand tahun 2020. Dan nilai duit tu makin jatuh, tapi nilai emas makin naik pula. Itulah yang orang kata tuan-puan, duit ni yang nampak banyak selamat sebab nombor dia tak berubah. Tapi realitinya nilai dia dah terhakis perlahan-lahan. Emas pula nampak macam tak bergerak-gerak, tapi bila tengok balik 10 tahun, kenaikan dia memang banyak sangat. Dan ini bukan sebab nak kaya cepat ke apa, tapi sebab kita nak kekalkan harta kita walaupun masa dah berubah. So kalau anda betul-betul nak tahu macam mana emas ni boleh lindungi duit anda, anda tak perlu tunggu ada RM80,000 pun. RM100 pun dah boleh mula sebenarnya. Kalau anda nak saya bantu tunjukkan cara buka akaun Gap di Public Gold, isi je form beg biru dekat bawah ataupun sign up di profile saya.